9 notis dikeluarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor pada hari pertama op kesan 6.0 yang dilancarkan semalam. Langkah itu diambil susulan ketidaktentuan ekonomi dan krisis tenaga global yang boleh mempengaruhi harga pasaran. Notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu bertujuan mendapatkan maklumat terperinci berkaitan harga dan kos barangan daripada peniaga terlibat. Pengarahnya Muhammad Hanif Azhari memaklumkan tindakan itu diambil selepas pemeriksaan dilakukan terhadap 46 jenis barangan keperluan harian di beberapa daerah. Pemeriksaan melibatkan barangan pertanian seperti sawi, kailan, timun, tomato dan cili merah. Turut dipantau ayam standard, telur ayam serta produk pembungkusan plastik. Pemeriksaan tertumpu di peringkat peruncit seperti pasaraya dan kedai runcit. Op kesan 6.0 berkuat kuasa sehingga 31 Ogos.